Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Baik, kita bertemu sekali lagi ya untuk berbincang tentang soal jawab remeh-temeh tentang solat tapi anda malu bertanya. Baik, kita terus kepada topik kali ini iaitu azan dan iqamah. Sepotong hadis, apabila diserukan azan bagi solat, syaitan berpaling keluar dan baginya kentut hingga dia tidak mendengar azan. Riwayat Bukhari. Soalan 1. Pernah saya pergi solat di surau bersama 3 orang kawan. Bila masuk waktu solat, Bilal tak sampai-sampai. Antara kami tak ada pula yang berani azan, tak confident. Akhirnya kami solat 4 orang tanpa azan dan juga iqamat. Sah ke solat kami tanpa azan dan iqamat? Baik, jawapannya. Azan maknanya pemberitahuan. Apabila azan berkumandang, ini bermakna pemberitahuan tentang masuknya waktu solat. Iqamat pula pemberitahuan tentang solat yang akan didirikan. Habis saja iqamat, sekejap saja sudah dimulakan solat. Azan ini memang disyariatkan. Dalam Quran disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ila shalah. Terjemahan, dan apabila kamu menyuruh akan solat, surah Al-Maidah ayat 58. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, terjemahan, apabila hadirnya solat, maka azanlah seseorang kamu dan jadilah imam orang yang paling tua di kalangan kamu. Riwayat Bukhari. Sebenarnya azan ini hukumnya sunat, bukan wajib. Sunat maknanya dapat pahala jika dibuat dan tidak ada dosa jika ditinggalkan. Di mana-mana pun boleh azan. Di rumah, di padang ketika bermain bola sepak, di pantai ketika berkelah dan sebagainya. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, terjemahan, apabila engkau berada bersama kambing peliharaan kamu atau di padang lalu engkau launkan azan, maka tinggikanlah suaramu. Sesungguhnya tidak mendengar akan suara azan oleh jin manusia dan sesuatu melainkan menjadi saksi pada hari kiamat. Riwayat Bukhari. Begitu juga iqamat. Bukanlah rukun solat yang akan membatalkan solat jika tidak dilakukan. Cuma kita telah meninggalkan suatu sunnah Nabi SAW. Oleh itu, kalau solat tersebut tak ada azan, ia tidaklah membatalkan solat. Cuma tak dapatlah pahala azan yang besar ganjarannya. Baik, soalan kedua. Saya selalu dengar radio. Sedap telinga apabila mendengar suara merdu Siti Nurhaliza, Mawi, Misha Omar dan lain-lain menyanyi. Saya terbayangkan ke best lah kalau Siti boleh jadi Bilal azan. Mesti ramai punya orang nak solat jemaah. Jawapan. Sungguh juga pendapat awak, tetapi bolehkah wanita menjadi Bilal atau muazzin? Adakah dalam sunnah dan sejarah Islam bahawa wanita pernah menjadi muazzin di masjid? Rasanya tak ada. Bukannya rasa saja, tapi yakin bahkan terang lagi bersuluh. Dalam hukum agama, wanita tak disunatkan untuk melaungkan azan. Sebab itu ulama berpendapat bahawa azan adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut bagi lelaki sahaja ketika solat berjemaah. Oleh kerana itu tak dapatlah nak mendengar mana-mana wanita melaungkan azan. Bahkan jika semuanya wanita sahaja juga tidak disunatkan azan, hanya iqamat sahaja. Wanita diharuskan iqamat untuk solat mengikut satu pendapat. Soalan ketiga. Saya dengar di Turki, mereka azan guna bahasa Turki. Kita tak bolehkah azan guna bahasa Melayu? Jawapannya, azan adalah ibadah. Dalam ibadah kena ambil dan perhatikan apa yang diterangkan oleh Nabi SAW. Dalam kes azan, lafaz yang diajar oleh Nabi SAW adalah sama dari dulu sampai sekarang. Kalau di Turki itu ada buat perubahan lafaz azan itu dia punya pasal lah. Mana ada ulama muktabar yang mengharuskannya. Soalan keempat. Kadang-kadang Tok Bilal terlupa untuk berwuduk lalu terus azan. Sahkah azan tanpa wuduk? Jawapannya, kes macam ini kadang-kadang berlaku juga. Biasanya di kampung. Maklumlah masjid atau surau di kampung mana ada Tok Bilal khas. Main siapa saja
yang ada di situ minta tolong azan. Kadang-kadang ada budak remaja sedang bermain sepak raga lalu waktu maghrib pun masuk. Adalah seorang yang kaki surau terus naik ke surau untuk azan dahulu. Selepas azan barulah dia turun untuk membersihkan badan dan mengambil wudu. Cuma memang ada diriwayatkan hadis agar orang yang azan mestilah berwudu sebagaimana sabda Nabi SAW. Terjemahannya, tidak melaungkan azan melainkan orang yang berwudu. Riwayat Tirmizi dan dihukum sebagai hadis dhaif. Eloknya begitulah, lebih-lebih lagi pula iqamat. Adakah patut Tok Bilal iqamat tapi selepas itu dia keluar untuk mengambil wudu? Soalan kelima. Betulkah orang kata, siapa yang azan maka dialah yang kena iqamat? Jawapannya, moleknya begitulah. Kalau dia azan, maka dialah yang iqamatkan. Ini kerana ada riwayatkan sebuah hadis, terjemahan, sesiapa yang azan maka dia yang mengiqamatkan. Riwayat Tirmizi dan dihukum sebagai hadis dhaif. Walau bagaimanapun tak jadi masalah kalau berbeza orangnya. Cuma jangan sampai bergaduh sudahlah. Kadang-kadang mungkin boleh bergaduh. Misalnya Pak Bilal lewat untuk iqamat selepas azan. Orang pula sudah lama menunggu lalu adalah anak jemaah yang bangun untuk iqamat. Apabila Pak Bilal sampai, dia pula akan marah-marah kerana ada orang yang iqamat sedangkan dia yang azan. Baik, soalan ke-6. Ada ketika waktu solat subuh masuk lewat. Kadang-kadang pukul 6 suku pagi baru masuk. Pukul 6 pagi kita sudah nak keluar, ada urusan kerja. Budak sekolah pun kadang-kadang pukul 6 pagi sudah bersiap nak ke sekolah. Begitu juga pada waktu petang. Biasalah KL ni selalunya sesak. Sampai di rumah pun ada kalanya dah habis waktu maghrib. Nak tanya, bolehkah kalau kita awalkan sedikit solat sebelum waktu masuk waktu? Jawapannya, faham. Biasalah KL ini bukan saja jalannya sesak, bahkan kita pun sesak nafas. Tetapi dalam bab solat, masuk waktu adalah syarat sah solatnya. Kalau tak masuk waktu, solat tak sah. Firman waktu solat ini sudah ditentukan. Firman Allah, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terjemahannya, sesungguhnya solat itu adalah fardu atas orang mukmin dengan kefarduan yang berwaktu. Surah An-Nisa ayat 103. Oleh itu tak bolehlah nak awalkan solat sebelum masuk waktunya. Sibuk macam mana pun, kerja macam mana pun, solat mesti ditunaikan dalam waktunya. Baik, soalan 7. Apakah hukum keluar dari masjid selepas azan dikumandangkan? Jawapannya, sepatutnya apabila azan dikumandangkan, kenalah tunggu hingga solat ditunaikan. Kalau kita keluar dari masjid lalu balik ke rumah atau singgah kedai kopi minum teh tarik dulu, silap gaya kita ditarik hingga terlepas solat jemaah di masjid itu. Oleh itu, amalan keluar meninggalkan masjid selepas azan berkumandang mesti dielakkan. Ini kerana sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW menggesa dalam hadis, terjemahan, apabila kamu berada di masjid, lalu dikumandangkan dengan solat, maka janganlah seorang kamu keluar dari masjid hingga dia bersolat. Riwayat Ahmad. Tetapi kalau ada hajat dan keperluan untuk keluar dari masjid, maka tidak mengapalah. Contohnya, jika wuduk batal, takkan nak solat tanpa wuduk. Oleh itu, bolehlah keluar untuk berwuduk. Begitu juga jika ada sakit, umpamanya hidung berdarah dan sebagainya. Orang yang keluar dari masjid ketika azan pada hakikatnya adalah kaum kerabat syaitan. Jangan marah. Inilah yang dapat dipahami dalam sabda Nabi SAW. Terjemahannya, apabila diserukan azan bagi solat, syaitan berpaling keluar dan baginya kentut hingga dia tidak mendengar azan. Riwayat Bukhari. Dalam hadis diceritakan bahawa Nabi SAW telah keluar untuk solat. Azan pun sudah, iqamat pun sudah. Bahkan sah jemaah telah berbentuk. Dan Nabi sendiri telah hampir berada di tempat solatnya. Tiba-tiba baginda SAW tak jadi meneruskan solat dan mengisyaratkan kepada para sahabat agar tetap di situ. Nabi SAW pun keluar dari masjid. Tidak berapa lama baginda SAW keluar dalam keadaan rambutnya basah. Masih basah kerana mandi junub. Mahum hadis riwayat Bukhari. Baik, soalan ke-8. Kita selalu dengar azan di radio dan TV. Sedap dan betul sebutannya. Apa hukumnya jika di surau pun azan kita pasang radio saja dan kita rakam kemudian pasang kaset saja?
Jawapannya, wah senangnya kerja Bilal kalau macam tu. Mungkin nanti ada kes di mana Tok Bilal tersilap pasang azan subuh waktu azan maghrib. Dalam azan subuh ada disebut lafaz seruan bahawa solat lebih baik dari tidur. As-salatu khairun minan naum. Pening kepala orang nanti. Ni waktu pagi ke waktu petang? Ada beberapa kekurangan jika azan dilaunkan oleh kaset sahaja. Nombor satu, tak adanya pahala bagi Tok Bilal atau tukang azan kerana dia tidak azan. Nombor dua, ini menyalahi arahan Nabi SAW yang bergesa untuk diazankan oleh seseorang. Nombor tiga, tak pernah dibuat oleh para sahabat pada zaman awal Islam. Bahkan tidak ada ulama zaman kini yang mengharuskan amalan itu. Oleh itu, tidak membadai azan menggunakan kaset menggantikan azan yang sebenarnya. Kalau azan di radio atau TV itu tak jadi masalah. Yalah, takkan tiap-tiap kali azan hendak buat live secara langsung. Soalan ke-9. Kalau kita dah terlajak habis waktu solat, kena azan juga kah? Jawapan, macam mana boleh terlepas begitu? Biasanya kes begini selalu terjadi pada solat subuh. Biasalah waktu malam ada qiyamul lail. Sebenarnya tak ada masalah kalau nak azan walaupun waktu solat sudah habis. Pernah suatu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya terlelap dan tertidur dengan begitu lena sekali. Mereka semua hanya terjaga selepas terkena pancaran matahari. Bilal radhiyallahu anhu yang berjanji akan menggerakkan mereka waktu subuh juga tidur dengan khusyuk sekali. Walaupun begitu, Nabi SAW meminta Bilal radhiyallahu anhu untuk melaungkan azan juga. Mahfum hadis riwayat Bukhari. Soalan ke-10. Pantang orang tua-tua dahulu kala kalau anak-anak bercakap ketika azan. Tapi saya masih sangsi, betul ke tak boleh bercakap waktu azan? Jawapannya, waktu kecil-kecil dahulu memang ada tegahan daripada bercakap waktu azan berkumandang. Mungkin sebagai menghormati azan. Bagus jugalah sebagai pendidikan agar bersiap-siap untuk solat. Kalau radio dan TV dipasang, maka diperlahankan suaranya sebagai menghormati syiar agama iaitu azan. Ada juga yang berpendapat bahawa sesiapa yang bercakap ketika azan maka dia akan dibangkitkan pada hari akhirat dalam berupa khinzir atau anjing. Katanya ini ada disebut dalam hadis. Wallahu alam sama ada hadis itu benar ataupun tidak. Tapi sebenarnya bukanlah haram untuk bercakap semasa azan. Kalau ada keperluan dan hajat, maka boleh bercakap. Dalam kitab Sahih Bukhari ada dibicarakan bab bercakap ketika azan. Nampak gayanya Imam Bukhari cenderung kepada keharusan bercakap ketika azan. Soalan ke-11. Saya lihat ramai orang berdoa selepas azan. Apa fadilat doa selepas azan? Jawapannya, apa-apa doa adalah baik. Allah menyuruh kita berdoa dan Allah berjanji untuk menerima doa dan permohonan kita sebagai hamba-Nya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'uni astajib lakum. Terjemahannya, berdoalah kepadaku nescaya aku kabulkan. Surah Ghafir ayat 60. Berbalik kepada doa selepas azan. Ada yang indah tak indah sahaja. Rugi benarlah orang yang tak merebut peluang berdoa, khususnya dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, Man qala hina yasma'ud nada' Allahumma rabbi hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'addah qallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Terjemahannya, sesiapa yang berkata apabila mendengar seruan azan, Ya Allah, Tuhan, seruan ini yang sempurna dan solatnya akan didirikan. Berilah pada Nabi Muhammad al-wasilah dan fadilat. Bangkitkanlah dia di dalam makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka halallah baginya syafaatku pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Al-wasilah yang disebutkan dalam hadis apa bendanya? Ya, sebenarnya adalah kedudukan di dalam syurga yang dikhususkan kepada hamba Allah. Dengan doa ini seolah kita memohon agar Allah mengurniakan pangkat yang lebih tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, waktu di antara azan dan iqamah adalah waktu yang baik dan berkat untuk berdoa. Boleh minta apa saja. Boleh minta untuk kaya raya, boleh minta untuk kahwin anak dara, janda muda atau duda. Boleh minta ilmu penuh di dada, boleh minta hidup bergaya.
keberkatan waktu selepas azan ini disabdakan dalam satu hadis yang bermaksud tidak ditolak doa di antara azan dan iqamah, riwayat An-Nasa'i. Oi, syafaat ini bukan benda kecil. Hari kiamat nanti semua orang akan susah. Antara perkara yang boleh membantu seorang adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama mencari syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan 12. Bolehkah solat sunat apabila Bilal sedang iqamat? Jawapannya, solat sunat memanglah baik. Lebih-lebih lagi solat sunat rawatib yang dilakukan sebelum dan selepas solat. Cuma kalau sudah diiqamatkan untuk solat fardu, tak usahlah nak solat sunat lagi. Sabda Nabi SAW, terjemahnya, apabila diiqamatkan untuk solat, maka tak ada solat melainkan solat fardu. Riwayat Muslim. Logiknya pun kita boleh kaji dalam lafaz iqamat. Dalam iqamat ada lafaz yang menyeru kepada solat, iaitu hayya 'alas salah. Solat di sini ialah solat fardu. Kemudian ada satu lagi lafaz yang menyebut bahawa solat sudah didirikan. Qad qamatis salah. Jadinya adalah lebih baik dan afdal untuk solat fardu berjemaah selepas iqamat daripada solat sunat. Soalan ke-12. Bolehkah solat sunat apabila Bilal sedang iqamat? Jawapannya, solat sunat memanglah baik, lebih-lebih lagi solat sunat rawatib yang dilakukan sebelum dan selepas solat. Cuma kalau sudah diiqamatkan untuk solat fardu, tak usahlah nak bersolat sunat lagi. Sabda Nabi SAW, terjemahan, apabila diiqamatkan untuk solat, maka tak ada solat melainkan solat fardu. Riwayat Muslim. Logiknya pun kita boleh kaji dalam lafaz iqamat. Dalam iqamat ada lafaz yang menyeru kepada solat, iaitu hayya 'alas salah. Solat di sini ialah solat fardu. Kemudian ada satu lagi lafaz yang menyebut bahawa solat sudah didirikan. Qad qamatis salah. Jadinya adalah lebih baik dan afdal untuk solat fardu berjemaah selepas iqamat daripada solat sunat. Bahkan mungkin ada orang yang datang ke masjid lalu mendapati solat fardu sedang didirikan, tetapi dia masih menunaikan solat sunat dahulu. Sebenarnya tuan, solat sunat boleh diqada. Qadalah solat sunat selepas selesai solat fardu nanti. Soalan ke-13. Saya lihat orang bangun untuk solat tidak sama. Ada yang ketika iqamat, ada yang setelah habis iqamah. Ada juga mula aja iqamat dia pun bangun. Sebenarnya bila masa yang betul untuk bangun? Jawapannya, ada macam-macam pasien dalam masalah ini. Ada yang bangun setelah selesai iqamat. Ada pula yang bangun apabila Pak Bilal menyebut qad qamatis salah. Ada pula yang bangun semasa Pak Bilal menyebut hayya 'alal falah. Sebenarnya tak ada kepastian yang tetap dalam masalah ini. Pasien-pasien yang disebutkan tadi adalah juga pendapat para ulama muktabar. Ada juga arahan Nabi SAW agar para sahabat baginda tidak bangun apabila iqamat, melainkan setelah mereka melihat Nabi SAW. Mahfum riwayat. Hadis riwayat Bukhari. Ringkasnya, bolehlah bangun pada awal iqamat, di tengah iqamat atau di hujung iqamat. Kalau kita berada agak jauh daripada saf solat, bangunlah awal sedikit agar dapat saf yang pertama dan terus dapat bertakbir ihram sejurus selepas takbiratul imam. Baik, soalan ke-14. Ketika saya sampai untuk berjamaah, saf sudah penuh. Ada orang kata tak boleh solat seorang diri dalam saf yang baru. Jawapannya, saf yang paling afdal ialah saf yang pertama. Gambaran kelebihan saf pertama ini dinyatakan dalam hadis yang bermaksud, kalaulah manusia tahu apa yang ada pada azan dan saf pertama, maka mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan undian. Nescaya mereka akan mengundi bagi mendapatnya. Riwayat Bukhari. Amalan biasa dalam kes saf sudah penuh ialah menarik orang lain untuk membentuk saf dengannya. Caranya ialah menguis bau orang lain. Ada yang menguis sebelum dia takbir ihram dan ada yang menguis selepas takbir ihram. Walau bagaimanapun, menurut ulama hadis yang berkaitan masalah ini adalah dhaif belaka. Tak boleh nak buat hujah sangat. Contohnya satu hadis yang berbunyi, terjemahannya, tidakkah engkau boleh masuk ke dalam saf bersama mereka atau engkau menarik seorang keluar dari safnya untuk membentuk saf bersamamu. Riwayat Tabrani. Tetapi kebanyakan kita kalau diminta jadi tukang azan, lambat pula nak menerimanya. Begitu juga kalau ketika iqamat, lambat-lambat saja untuk berada pada saf pertama. Rugi. Memang ada hadis sahih yang memberi amaran agar tidak keseorangan dalam saf. Hadisnya berbunyi, terjemahnya, tidak ada solat bagi orang yang keseorangan di belakang saf. Riwayat Ibnu Hibban. Seeloknya cuba ikhtiarkan mencari tempat kosong agar dapat bersama dengan saf yang sudah ada. Kalau tak boleh juga, maka berdirilah seorang diri di belakang saf.
rasanya pendapat ini lebih mudah untuk diamalkan. Ini kerana jika kita menarik orang lain untuk membentuk saf baru, ada kemungkinan dia faham dan ada kemungkinan dia tak faham. Kedua, jika dia faham dan berundur ke belakang, akan wujud kekosongan ruang yang ditinggalkan. Ini menuntut makmum lain untuk bergerak ke kiri ataupun ke kanan bagi memenuhi semula ruang kosong yang ditinggalkan. Di sini pun mungkin ada makmum yang faham dan ada yang tak faham. Perbuatan ini juga mewujudkan sedikit gangguan terhadap orang yang solat. Silap-silap hari bulan boleh kena penampak percuma kerana mengacau orang sedang solat. Aduh. Okey, sketsa. Solat sebagai benteng. Semasa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau telah mengeluarkan satu perisytiharan kepada sekalian pegawainya dalam kerajaannya, iaitu, aku melihat solat sebagai suatu kewajipan yang paling utama. Seseorang yang memberi penuh perhatian kepada solatnya, insya-Allah akan menjaga suruhan agama yang lain. Tetapi jika dia meninggalkan solat dengan mudah, dia akan meninggalkan suruhan Allah dan agama yang lain. Sketsa kedua. Adakah solatku diterima? Rasulullah SAW telah bersabda bahawa 10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu. Orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Orang lelaki yang menjadi imam padahal orang yang menjadi makmum membencinya. Orang lelaki yang melarikan diri. Orang lelaki yang minum arak tanpa mahu meninggalkannya atau bertaubat. Allah. Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya. Orang perempuan yang mengerjakan solat tanpa memakai tudung. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya. Orang yang suka makan riba. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Allah Rabbi, na'udzubillahi min zalik. Baik. Sekian saja, itulah setakat ini. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan apa yang salah silap itu daripada kesilapan dan kelemahan diri saya sendiri. Kita bertemu lagi di lain siaran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.